Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part nombor 32. Untuk kalian boleh tengok part 1 sampai part nombor 31. Macam biasalah ada punya link tu semua kat description. So kalian perlu tekan kat bawah tu je. Aku ada buat dia punya playlist tu. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Tinkaton. Dia nama dia macam agak pelik sikit. Okey, sekejap sebelum aku unboxing Tinkaton ni, kau perasan kan box dia yang ni agak lain sikit tau. Yang ni warna dia merah, yang ni warna dia purple. Tapi saiz dia lagi beza tau. Sebab yang ni dia buat macam special sikit lah. Sebab yang ni Paradox Pokemon kan. So dia buat lain sikit. Lepas tu harga dia pun lain sikit lah, bertambah sikit. Yang ni aku dapatkan dia RM35 je. Harga asal dia RM39 tak silap aku. Yang ni aku beli kat Shopee dua-dua ni. So adalah diskaun tu. So macam biasa ni packaging dia. Yang ni dah dalam box. Lepas tu ada nombor dia MS11 ni. Lepas tu ada brand dia, brand Takara Tomy. And ada tulis lah yang Monster Collection ni. Lepas tu bawah dia sekat ada gambar Tinkaton tu. Tepi dia gambar dia juga. Belakang dia tak ada apa sangat, just tulisan Japanese macam tu je, made in Vietnam. And bahagian atas dia ada dia punya data-data tu lah, berat dia berapa, tinggi dia berapa. Tepi dia gambar dia pada belakang. Bawah dia sekat cushion yang Choking Hazard tu je. So tanpa buang masa, kita unboxing dia. Kita buka dia sekejap Aku ambil aku punya pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni dia packing dia kira betul lah. So kalau dia packing betul, senang nak buka. Sebab yang ni kalau belah sini dia susah tau, kita nak masuk jari nak buka. So memang agak koyak lah. Macam yang aku unboxing Fur Koko tu, bukan Fur Koko, Kokalo tu, memang koyak sikit lah. So agak rugi. Yang dalam box ni confirm dia akan lekatkan dekat yang cardboard ni lah. Dia ada tape lah apa benda masuk dalam plastik ni. Sekejap aku ambil gunting pula. Saiz dia sama je, setakat dia repacking je, dia masukkan dalam kotak. And dia boleh jual lagi mahal. Tak juga, yang Tinkaton ni sama je harga RM29.90. Yang Paradox Pokemon tu je harga dia mahal, sama macam yang Mega Evolve. So ni lah Pokemon Tinkaton tu. Warna dia macam tak berapa nak lawa lah kat kamera ni. Dia rambut dia warna pink-pink cair tau. Tapi dekat kamera dia macam more pale macam tu tau. Macam warna krim-krim putih macam tu. Lepas tu Tinkaton tu nama English dia, nama Japanese dia adalah Dekanuchan. Dia macam lagi comel lah, Dekanuchan kan. Tapi Tinkaton tu pun comel lah juga. Tapi masa first aku nampak Tinkaton ni, aku tu macam terfikir tau, macam dia ni memang sesuai gila tau kalau trainer dia Harley Quinn. Sebab dia buat hammer juga sama kan macam Harley. And kategori yang Tinkaton ni, dia ni adalah hammer Pokemon. So memang sesuai lah kot dengan Harley. Harley kan dia buat hammer tu kan, yang melee tu kan, melee besar. Dia pun lah sama je lebih kurang. So memang sesuai gila tau. Lepas tu type dia adalah Fairy and Steel type Pokemon. Maybe sebab dia ni nampak cute-cute comel macam tu kot. Sebab tu Pokemon Company bagi dia Fairy type. Sebab warna pink lagi kan. Biasa warna pink memang dia akan letak Fairy type punya. So kita kat bahagian muka dia tak adalah apa sangat. Sekat muka dia ada mata biru putih macam tu je. And bahagian mulut dia macam yang Halloween punya pumpkin tu tau, yang apa, Jack-o'-lantern yang gigi-gigi tu lah. And dia ni just ada rambut lah, rambut besar macam ni, rambut macam rambut perempuan-perempuan anime. Tapi kalau rambut dia sebelah pink sebelah biru, confirm dia Harley Quinn versi Pokemon. Lepas tu rambut dia sekat ada corak-corak macam tu je, belang-belang pink. Macam aku cakap tadi, rambut dia ni warna pink cair tau. Tapi dekat kamera ni memang super nampak putih krim macam tu je. Macam tak berapa nak cantik pula. Maybe dah start kena beli handphone yang baru. Aku rekod guna handphone je, tak adalah guna kamera mahal. Lepas tu belakang rambut dia tak ada detail apa sangat. Setakat ada tulis E24 apa benda ni lah. And rambut dia kira agak besar lah, tapi tak sebesar yang macam dia punya hammer ni je. Lepas tu Tinkaton ni dia keluar time dekat yang gen ke-9, yang Paldea region. Kira baru lah juga. Tapi tak adalah bagus sangat sebab tahun depan gen ke-10 nak keluar kan. Nombor pakai entry dia 0959 959. Dah dekat nak 1000 dah. Lepas tu kat badan dia sekat warna pink magenta macam tu je, sama kat bahagian muka dia. Lepas tu aku baru perasan yang tangan dia ni, dia punya thumb ni, dia punya jari dia satu warna magenta kat badan ni. Tapi yang dia punya tangan ni sama warna dengan yang dia punya rambut. Aku baru perasan. Kat bahagian kaki dia tak adalah detail apa sangat, sekat rata warna pink macam tu je. Yang ni bawah ni aku tak tahu apa benda, bulu dia ke memang kocik dia ke apa benda tu. Lepas tu kita kat bahagian hammer dia sumpah cantik. Yang ni hammer dia hammer besi tau. Lepas tu hammer ni dia buat sendiri tau. Dia macam Evolve, dekat Evolve dia punya ni je. Yang hammer ni dia buat sendiri. Dia tambah sini, dia ketuk-ketuk besi. Kalau aku tengok dekat yang Pokemon Horizon, dia ada tunjuk lah, dia ketuk dia punya hammer tu. Detail dekat dia punya hammer ni pada aku boleh lah, cantik lah juga. Dia ada dua warna, sekat purple pekat dengan purple cair ni. And yang ni warna kuning. Aku tak tahu kamera aku dia macam
Warna dia tu jadi pudar tau. Yang ni warna-warna kuning cair tau. Tapi sumpah hammer dia lagi besar daripada yang 3 ton. Ini kalau ketuk dia ni confirm meninggal. Tapi 3 ton ni memang super kuat gila lah. Sebab hammer besar macam ni pun dia boleh angkat. Confirm dia kuat gila kan. Lepas tu evolution 3 ton ni, stage 1 dia adalah tinketing. Nama dia macam agak pelik sikit lah. Tinketing, 3 ton macam tu. Lepas tu tinketing tu dia berevolve. Second stage dia berevolve jadi tinketaf. Maybe sebab dia dah bertambah tough, jadilah Tinkertough. Lepas tu Tinkertough tu, the final evolution dia berevolve jadi Tinkerton ni. Maybe sebab yang ton tu sebab hammer dia ni dah bertantan kot. Tu yang jadi Tinkerton. Dekat anime tu pun dia ada tangkap tak apa Tinkertif tu kan. Tapi dia tak evolve lagi sampai Tinkerton ni. And dia punya weakness dia weak dengan yang fire dan juga ground type Pokemon. Dua type tu memang senang gila nak kalahkan Tinkerton ni. Yang fire type maybe sebab dia ni besi kot. So besi tu cair ke apa kan. Sebab tu dia sangat nak kalahkan dia ni. And yang Tinkertough ni setakat ni dia tak ada yang Mega Evolve ke, dia tak ada yang Gigantamax ke, tak ada. Dia just ada yang shiny version punya je. Dia shiny version punya just dia punya hammer ni je tukar warna coklat-coklat macam tu, tak berwarna cantik. Antara warna coklat tu dengan warna purple ni, aku lagi prefer warna purple ni tau, dia lagi cantik lah. Tapi ni kalau custom repaint dia buat warna-warna Harley Quinn pun okey lah juga kan. So inilah first Pokemon yang kita nak buat hari ni, Tinkerton. Okay, tak ada kat sini. Sumpah tak nampak warna pink dia. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Raging Bolt. Macam aku cakap tadi, Bolt rasa lagi besar daripada yang 3 ton punya tu. And warna dia warna-warna purple. Maybe sebab dia Peridot Pokemon kot, dia letak lain sikit lah warna dia. So nampaklah beza kan. Yang Peridot Pokemon warna purple, yang Mega punya Bolt rasa lagi besar macam tu kan. Lepas tu yang Pokemon biasa macam tadi lah, yang 3 ton tu. Lepas tu atas ni ada dia punya nama tu, ada tulis Raging Bolt apa benda lah, semua type dia lah dalam bahasa Japanese ni. Tapi ada tulisan Korea tu semua. Lepas tu brand dia brand Takatomi. Ada dia punya nama ni lah, Monster Collection. And ada gambar Raging Bolt tu lah. Lepas tu tepi dia agak beza sikit, tak macam yang 3 ton tadi. Yang 3 ton tu setakat satu gambar je. Yang ini dia just ada 4 lah, tunjuk dia punya bawa banyak side ni. Belakang dia setakat made in Vietnam, tulisan Jepun ni. Atas dia tak ada apa, tapi yang ni dia punya detail dia buat kat sini. Kalau 3 ton tadi dia buat kat atas sini tau. Tapi yang ni dia ubah, dia buat kat sini. So nampaklah lain sikit and special sikit. Sebab dia ni Peridot Pokemon. Tapi belah sini dia setakat gambar daripada sisi belakang ni je. Lepas tu bawah dia setakat yang cushion yang coklat hazard ni. So tanpa buang masa, kita buka je. Buka dari belah sini lah. So ni kira first Peridot Pokemon yang aku unboxing lah. Sebab aku tak pernah buka lagi. So ni kira yang pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, sebab tak koyak ke tak kemik. Sekejap Oops. Saiz dia rasa lebih kurang je kot, sama macam yang lain. Dalam dia sama je, setakat dia plastik, dia tape dengan yang kat cardboard ni. Saiz dia sama je kot. Ni tengok macam zirafah pun ada lah juga. Sekejap kita keluarkan yang zirafah ni. Okey, aku tersalah buka tape. Patut daripada bawah tu. So inilah Pokemon Raging Bolt tu. Yang tu nama English dia. Nama Japanese dia adalah Takeru Raikou. Lepas tu kategori dia adalah Peridot Pokemon. So kat bahagian muka dia tak adalah apa sangat. Yang ni dia macam ada bulu-bulu yang main tu, tapi dia tertutup semula. So tak nampak ada bahagian mulut dia, tak nampak dia punya bahagian taring ke apa benda tu semua. And kat atas kepala dia macam ada plate besi ni, macam yang plate kepala yang Raikou tu, sama je. Lepas tu dekat bahagian belakang plate dia ada macam bulu-bulu warna putih ni. Mata dia memang sumpah nampak garang. Lepas tu Raging Bolt ni dia ada reveal jugalah dia punya yang muka tu kan. Bila dia punya bulu-bulu ni semua rambut ke belakang tu lah, ke tiup angin. Dia ni memang tak nampak gila, tapi kau tengok dia ni macam kat awan pun ada jugalah dia punya bulu-bulu ni kan. Raging Bolt punya yang type dia adalah Dragon dan juga Electric type Pokemon. Sebab dia nama pun Bolt kan, confirm dia Electric type. Lepas tu warna dia pun dah warna kuning kan. So kita kat bahagian dia punya badan ni, badan dengan leher dia, kau tengok memang macam zirapah tau. Sebab zirapah leher panjang macam ni. Tapi dia ni bukan zirapah, dia macam Brontosaurus yang dinosaur tu kan, apa Brachiosaurus, dinosaur leher panjang tu. Dia setakat warna-warna zirapah macam tu, tapi dia bukan warna zirapah, sebenarnya dia warna-warna harimau. Raging Bolt ni dia first keluar dekat yang gen ke-9 yang Paldea region. Dekat leher dia tak ada detail apa sangat, setakat belang-belang hitam macam tu je. And ada belang oren, belang putih kat tengah sini. Memang betul-betul nampak macam dinosaur. Lepas tu bahagian kaki dia pun tak ada detail apa sangat. Yang ni api ke
bukan. Maybe bukan api ni bulu dia. Kalau dia ni fire type, confirm yang ni api tau. Yang ni dia bukan fire type, confirm yang ni bulu-bulu dia. Lepas tu kuku dia pun nampak macam kuku-kuku dinosaur macam tu, yang Brachiosaurus kan, ke Brontosaurus. Dekat yang Pokemon punya website, dia tak ada tulis pun dia ambil daripada dinosaur apa. So tak tahulah dia ni based on Brachiosaurus ke Brontosaurus ke Dreadnought ke. Yang penting memang dia ambil inspire daripada dinosaur yang lele panjang ni lah. Dinosaur yang lele panjang ni memang banyak gila spesies, so memang tak tahu yang mana satu lah. Lepas tu kaki belakang ni pun sama je macam yang kaki bahagian depan, cuma jadi macam ada terbengkok sikit supaya lagi senang lah dia nak stand. And dekat badan dia ada yang tajam-tajam macam ni je. Ni maybe lecet kot apa benda, sebab dekat series tak ada keluar lagi yang Raging Bolt ni. Dia setakat yang Gouging Fire tu je. Ekor dia memang betul-betul nampak macam ekor yang thunder tu kan, macam peti tu kan, kilat kan. Tapi belakang ekor dia tajam macam ni. Dia macam yang senjata apa namanya, mace, bukan mace, apa benda tak nama. Dia macam senjata yang bola tapi ada tajam tu lah. Bahagian bawah dia tak ada apa sangat, setakat warna putih and ada tulisan lah Pokemon Tommy H24 ni. Lepas tu Raging Bolt ni, dia ni tak ada evolve. Dia ni kira yang tak discover sangat lah dia punya spesies tu. Sebab yang Raging Bolt ni dia duduk dekat yang Paldea Crater tu tau. Dia tempat tu tak di explore lagi tau. So kita macam tak ada data lah Pokemon tu boleh evolve jadi apa, dia evolve daripada apa. So harap sangat lah lepas ni diorang buat explore lah kat yang Paldea Crater tu. Lepas tu dapat discover lagi banyak lah yang Peridot punya Pokemon ni. Tapi setakat ni just ada 10 je yang pas Peridot ni lah. Yang Future Peridot pun ada 10 juga. Tapi aku tak ambil puas sangat lah pasal yang Future Peridot tu. Aku lebih suka yang pas Peridot punya Pokemon dia, sebab dia macam ala dinosaur macam tu kan, yang prehistoric punya animal kan. And aku ada jugalah baca dekat dia punya website, tengok dekat yang Twitter, YouTube ni kan, yang Raging Bolt ni dia adalah counterpart Raikou. So ini second Pokemon yang kita unboxing hari ni, Raging Bolt. So ini dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Tinkaton dan juga Raging Bolt. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku adalah yang Raging Bolt ni. Yang Tinkaton tu aku suka juga, dia macam ingatkan aku pada Harley Quinn. Tapi antara Harley Quinn dengan dinosaur, aku akan pilih dinosaur ni. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni, and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video terbaru. So korang apa ada untuk aku unboxing basing, kau just perlu komen kat bawah. Lepas tu untuk kau yang boleh tengok aku unboxing Pokemon Takatomi part 1 sampai part nombor 31 tu, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. So kau just perlu tekan kat bawah tu je. Aku ada buat dia punya playlist tu. And macam sebelum ni aku ada juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link ni pun sama, semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.